iaitu bodyguard gaib. Okey, mungkin orang tertanya, dulu dah ambilkan bodyguard gaib, sekarang apa bodyguard gaib yang mana pula? Dulu bodyguard gaib Ustaz bagi hanya satu saja bodyguard gaib yang akan bersama kita bila kita keluar rumah. Kita baca doa tersebut dan kita keluar, ada satu bodyguard gaib yang akan mengikuti kita sepanjang 24 jam. Dan sepanjang hidup kita 24 jam. Tetapi kali ini Ustaz akan bagi bodyguard gaib tahap tinggi, yang mana tuan-tuan akan, bila tuan-tuan baca buat amalan ni, maka tuan-tuan akan mendapat 16,000 bodyguard gaib yang berada di kanan, kiri, depan, atas, bawah diri tuan-tuan semua. Suatu kelangkuan tuan-tuan keluar rumah dalam tempoh 24 jam. Kalau tuan-tuan dah ada bodyguard gaib yang dulu, satu jadi 16,000, campur satu jadi 16,000, satu bodyguard gaib yang akan bersama dengan tuan-tuan dan perempuan sepanjang hidup dalam 24 jam, insya-Allah. Jadi kalau dah satu bodyguard gaib, banyak feedback Ustaz dapat yang mana mereka ni kalau disantau tak masuk, apa macam-macam kerana kejahatan yang nak menembusi diri mereka tak dapat. Apatah lagi kalau 16,000 bodyguard gaib berada pada diri tuan-tuan semua, insya-Allah tuan-tuan akan terselamat dari kesantau, terpaksa gangguan daripada khianat-khianat manusia. Untuk bisnes tuan-tuan, bagus untuk bisnes dan bagus untuk segala-galanya. Jadi kalau tuan-tuan semua, kalau tuan-tuan dah ambil bodyguard gaib satu, maka Ustaz Syul, jom yang pakai ambil ramai-ramai tentang bodyguard yang 16,000 ni. InsyaAllah bodyguard gaib tahap tinggi. Jadi Ustaz suruh kepada yang mereka dah ambil tu, dah tahu kesannya, jom join